Preview. Pongal merupakan salah satu perayaan tradisional masyarakat India yang disambut dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Perayaan ini diraihkan pada bulan Januari setiap tahun bersempena musim menuai padi. Perayaan ini biasa berlangsung selama 4 hari. Hari pertama dikenali sebagai Bogi, hari membersih rumah dan membuang perkara lama. Hari kedua ialah Taipunggal, hari utama untuk berterima kasih kepada Dewa Matahari atas rezeki yang diberikan. Hari yang ketiga dipanggil Mata Ponggal, khas untuk menghargai jasa lembu yang membantu petani. Hari keempat pula ialah Kanum Ponggal, masa untuk berkunjung dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Perkataan Ponggal bermaksud melimpah ruah. Ia melambangkan hasil tuaian yang banyak serta kehidupan yang diberkati. Pada hari istimewa ini, masyarakat India akan memasak hidangan manis yang juga dipanggil Ponggal, diperbuat daripada beras baharu, susu dan gula melaka. Apabila susu melimpah keluar dari periuk tanah liat, semua akan bersorak Ponggol sebagai tanda kesyukuran. Selain itu, rumah akan dihiasi dengan kolam yang cantik berwarna-warni di hadapan pintu sebagai simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Pongal bukan sekadar perayaan, tetapi lambang kesyukuran, perpaduan dan penghargaan terhadap alam serta rezeki yang dikurniakan. Selamat menyambut Ponggal. Semoga kehidupan kita sentiasa melimpah dengan kegembiraan dan kejayaan.